Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam Ramadan al-Mubarak. Di kesempatan hari yang mulia ini, saya ingin kongsikan 3 doa untuk kita amalkan supaya kita mendapat husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik. Doa yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Yang bermaksud, ya Allah, matikanlah kami dengan pengakhiran yang baik. Jangan matikan kami dengan pengakhiran yang buruk. Ya Allah, permudahkanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut dan pelepasan daripada api neraka serta keampunan di hari perhitungan. Doa yang kedua, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Doa ini diambil daripada surah Ali Imran ayat yang ke-193 yang bermaksud, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Dan seterusnya, doa yang ketiga ialah Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, yang bermaksud, ya Allah, berkatilah semasa aku mati dan selepas mati. Amal soleh merupakan kunci yang amat penting untuk kita mendapat husnul khatimah. Oleh itu, marilah kita menambahkan amal ibadat kepada Allah. Niat kita kena ikhlas kerana Allah. Kita ikut segala petunjuk dan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikurniakan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.